5, 4, 3, 2, 1. Bro, tinggal tadi nih. Apa? Nah, biasalah. Janjian juga anak ipek lah. Alah, yuk. Lihat aja jauh. Yo. Bro, Weh, bro dari mana? kita jalan je. Kau banyak sewa bro? Agak langang sih. Be, awak ini payah nak jadi kerja gini tu. Aduh kerja gini payah. Giko lah. Awak ada job cik tak kawan? Apa tu bro? Menagih hutang. Beko. Awak lagi ya kawan beko 20%. Mantap tu bro. Sabangannya pajak tu sama-sama mau jack je jawab tu. Sirian namanya. Le kenal si bro Oh, tu. Sirian tu. Iya. Oh, kenal lah bang, kenal. Beko lah awak. Awak dia turun je beko. Awak tahu je mana dua taruh itu. Sirian tu. Dah itu dah bro. Dek rokok lah habis lah bro jadi balilah rokok awak sebuku dulu lah. Tak boleh rokok lo sih bro. Kawak lo caro yo tu. 20% mah. Beko kalau tadi mau piti itu kan bisa tuh barang pun dapat rokoknya tu kan. Oh iya. Oke lah bro, awak turun je kat keruangannya tu. Tolong sini nanya beko. Turun ko. Jadilah. Bro. Sip. Kamar. Sekol juga. Itu rokok sendiri tadi pasal nak ada orang. Halo bro. Sama ya. Wah dari apa? Wah, panik dia. Aduh, ya sebut sekian tu. Lu besok sekolah nak tu. Amela. Awak tahu tak bro? Pelan ni. Dapat ni. Tahu di mana? Bantanya ni. Jadi Andri. Salamu alaikum. Wah, siapa ada perang? Atau? Udah berhutang kasih bro tu nak. Yo. Bro kan? Yo. Tu awak suruhnya minta ini. Tenanglah. Allah lah siap ini mah. Nak kini saya lah bayarlah awak talah. Siap. Awak rencana siap pakai kek batu kok kan membeli utang rencana tu. Oh, ini jelas nak. Yolah. Nak semua saya lah. Jadi. Apa je? Assalamualaikum. Utang ni tadi. Yalah, bayarlah leh. Ayo, awak kan ibu utang lah. Jadi. Utang. Saya tang lah. Tapi tak karilan wah. Lah. Lari pilih. 2,000 bro. Utang ni. Yo. Lari pilih. Ya sudah nanti kau mengajar bro. Makasih rokok ya bro. 2,000 nya utangnya. Tu rokok tadi lah bagi lo 20,000 rokok lah. 20,000 nya 2 untuk ada 20% lah. Bro, makasih rokok yo. Ang balik rokok ni balik tu. Nan 2,000 tak biasalah. Ang balik rokok ni balik tu. Oi, ang balik lah balik